Emas ni bukan macam main saham tau. Beli hari ni, esok naik dia punya unit. Jual semua, untung. Orang balik beli. Tak ada. Ini bukti dia. Contoh, saya beli. Kalau saya beli 154 dan saya jual pada harga 185. Contoh. Ini bahasa orang main saham. Lepas tu kalau saya nak beli balik, tengok emas dia naik ni. 187, 217, 258. Bila nak tunggu kepada 154 lagi? Dia tak akan kembali, tuan-puan. Tuan-puan tak payah tunggu. Saya boleh jamin 100%. Emas tak akan kembali kepada harga 150. Tak payah fikir. Sebab emas ni dia komoditi pun boleh, aset pun boleh. Contoh lagi, karipat. Dulu 20 sen je tuan. Karipat size standard. Harga karipat dulu 20 sen, sekarang 50 sen tau. RM10 boleh 5 karipat. Sekarang RM10 belum tentu dapat 2 tau. Silap kaya yang murah tengok-tengok inti oksigen pula. Jadi, harga karipat naik. Harga rumah naik tak? Naik. Harga kambing naik tak? Naik. Harga nasi sepinggan naik tak? Naik. Jadi tuan-puan ni pakar keuangan, pakar pelaburan ke yang boleh kata barang naik harga? Bukan. Tapi kenapa kata naik? Memang naik. Adakah akan turun? Tak turun tuan-puan. Kalaulah karipat barang-barang keperluan ni naik harga dan tuan-puan kata dia tak akan kembali turun, apatah lagi harga emas ni.